Assalamualaikum and hi everyone. Saya Nur Amni, wartawan cilik TV PSS Sepina Channel. Pada hari ini, sekolah kami akan mengadakan Majlis Hari Guru peringkat sekolah SK Sungai Pinang bagi sesi 2026-2027. Majlis pada kali ini bertemakan Guru Bitara Nadi Negara bagi menghargai jasa dan pengorbanan guru-guru dalam mendidik anak bangsa. Jom sama-sama kita saksikan majlis pada hari ini. Assalamualaikum Syakira. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya beberapa soalan. Boleh? Silakan. Yang pertama, bagaimanakah guru membantu awak menjadi seorang murid yang lebih yakin dan bersemangat? Guru membantu saya dengan memberi pujian, mendengar pendapat saya dan mencungkil bakat yang ada dalam diri saya. Yang kedua, apakah pesanan awak kepada rakan-rakan tentang menghargai guru? Cara terbaik menghargai guru adalah dengan menghormati mereka dan mendoakan kesejahteraan mereka. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Assalamualaikum Faimah. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya beberapa soalan. Boleh? Yang pertama, bagaimanakah guru membantu awak dalam pelajaran? Guru-guru saya sentiasa menerangkan sesuatu topik dengan jelas dan sabar. Yang kedua, apakah nasihat guru yang paling awak ingat? Nasihat yang paling saya ingat ialah usaha tidak mengkhianati hasil. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Assalamualaikum teacher. Salam. Izinkan saya bertanya beberapa soalan. Boleh? Yang pertama, apakah perasaan cikgu apabila menyambut Hari Guru setiap tahun? Untuk setiap tahun tu taklah, kita orang first time, kita orang guru praktikum. Tapi apa yang saya boleh katakan, sangat happy. Sangat happy, seronok. Boleh sambut dengan guru-guru Dan murid-murid. Cikgu sporting, semua sporting. Satu pengalaman yang baru untuk kita orang. Baru dan tidak akan pernah dilupakan. Yang kedua, apakah cabaran terbesar yang pernah cikgu hadapi sepanjang menjadi seorang guru? Cabarannya tidak seperti yang kita orang expect. Seperti budak-budak sangat-sangat hyperaktif sekarang ni. Jadi kita tidak dapat kontrol murid-murid tu. Kalau bagi saya pula, kita orang baru je 4 minggu di sekolah ni. Tapi apa yang saya boleh katakan, ada je budak-budak yang macam bagus dengan kata. Ramai je. Tapi adalah beberapa orang murid yang pelik sikit. Tapi tak apalah, at least itu adalah pengalaman yang baru bagi kita orang. Dan cabaran yang kami boleh ikuti. InsyaAllah untuk masa depan. InsyaAllah. Doakan kita orang supaya rajin sama belajar. Learn. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Bye. Alhamdulillah, selesai sudah Majlis Hari Guru pada pagi ini.
Semoga kita semua dapat menghargai jasa guru-guru yang telah mengajar kita. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami semua. Menanam padi di sawah luas, air mengalir jernih sekali. Jasa cikgu takkan terbalas, budi yang baik dikenang abadi. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye.